Sabah Sarawak ini kan lama ketinggalan. Dan tak dipedulikan pun oleh kerajaan-kerajaan sebelum ni. Kan. Cuma di bawah kerajaan Madani ni kita memberikan tumpuan kepada Sabah Sarawak supaya pembangunan Sabah Sarawak ini seimbang dengan pembangunan di Semenanjung. Kan. Sebab itu kita tak boleh sama rata. Kita kena berlaku adil. Adil ini tidak sama rata. Kan. Jadi kalau kita nak sama ratakan Sabah dan Sarawak, pada saya itu tidak adil. Kan. Sebab Sabah Sarawak ni dah jauh ketinggalan lama. Kan. Kita tak boleh tengok soal harga minyak. Kalau nak ikutkan harga barangan, Sabah Sarawak jauh lebih mahal daripada harga di Semenanjung. Kan? Kenapa kita nak sibuk pasal harga minyak? Kan? Yang ni saya nak kena agak tegas sikit lah kan benda ni. Kita nak sibuk buat harga minyak tau. Betul? Harga minyak, pasal apa diesel di Sabah Sarawak murah, di Semenanjung ni mahal. Saya kata hang duk kira bab diesel. Hang tak kira bab barang-barang lain. Barang-barang keperluan di Sabah Sarawak jauh lebih mahal daripada di Semenanjung. Kita tak pernah petikai pun. Dan rakyat Sabah Sarawak selama ni tak pernah petikai pun tentang harga barang di Sabah Sarawak jauh lebih mahal. Harga bawang di Sabah Sarawak jauh lebih mahal daripada sini. Harga ayam di Sabah Sarawak jauh lebih mahal daripada Semenanjung. Harga telur di Sabah Sarawak jauh lebih mahal daripada Semenanjung. Ada kita fikir benda tu? Sebagai rakyat kita tak pernah fikir. Saya biasa kerja di Miri tu. Saya beli sekor ayam sekilo lebih di Tamu RM23 tu. Yang tu masa saya kerja di Sarawak. Jadi yang Datuk Duk sebut tadi tu harga barang yang jauh lebih tinggi berbanding dengan Semenanjung kita. Datuk terus. Betul. Jadi kalau nak dikirakan hanya kerana diesel kita nak pertikai rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak, saya rasa kita menjadi warga yang tidak punya peri kemanusiaan lah. Kan? Tak ada sifat keadilan dalam diri lah. Jadi saya rasa ada sebab kenapa Perdana Menteri buat begitu. Kan? Sebab kita nak pastikan bahawa rakyat Sabah dan Sarawak dahlah dia dibebankan dengan harga barang yang mahal sebab kos logistik yang tinggi. Kita nak bebankan dia lagi dengan harga diesel yang tinggi yang akan terus menekan kehidupan mereka. Jadi kita berlaku adil kepada mereka. Kita dapat mahal sikit diesel, kita absorb lah, bukannya benda ni berterusan. Ada orang kata diesel ni takkan turun. Saya kata diesel akan turun sebab kita akan ikut harga pasaran dunia. Kalau besok perang dah berhenti, cuma kita tak boleh lah hari ni perang berhenti, esok harga turun, harga nak turun, tak mungkin lah. Sebab nak kena melalui proses pemulihan, reconstruction, kemudahan-kemudahan yang dah hancur disebabkan oleh perang. Dia akan mengambil masa, mungkin setahun, mungkin 2 tahun. So dalam masa itu kita kena adjust. Sebab itu kena buat adjustment kepada aliran tunai kita, kan, dari segi perbelanjaan kita, dari segi gaya hidup kita, kan, kita kena sesuaikan dengan keadaan lah, kan. Dan kita, tok nenek kita dulu pernah lalui perang, kan. Mereka pernah lalui zaman aman, dan mereka pernah melalui zaman perang, dan mereka boleh adjust kehidupan mereka, kan. Begitu juga kita memang tak perang, tapi kesan sebab globalisasi ini, perang di tempat lain kita terasa sebab ini kesan daripada globalisasi, kan. Jadi dunia hari ini dia tak ada sempadan. Kat mana berlaku perang, kita akan kena dia punya kesan, implikasinya itu. Jadi rakyat juga kena mula belajar soal macam mana nak buat adjustment dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan terus menjadi manusia yang tak pernah bersyukur, dan akan terus komplain. Tak habis-habis kita akan komplain, kan. Sedangkan kita sendiri tak ada apa sumbangan kita dalam keadaan negara yang macam ni.